Seperti biasa, mana-mana pihak diberikan ruang sebaik-baiknya dalam konten politik. Parti Star bergerak terus secara terbuka melatakan calon-calonnya persediaan PRN ke-17 Dun Sabah 2025 tidak lama lagi. Sumber-sumber yang dipercayai rapat dengan Presiden Star Dr. Jeffrey Kittingan usaha melobi mahu jadi calon di beberapa kawasan tertentu, di antaranya salah satunya Dun N. 32 Bongawan mengikut sumber sudah pun memberikan nama calon untuk dipertimbangkan oleh Parti Star. Beliau adalah bekas cabang parti PKR Bongawan, ini menyertai Parti Star Encik Talib Roslan Husin Aman. Sila like, komen, subscribe, share dan buat komen ulasan di ruang komen di bawah. Apa kata kita ikuti satu kenyataan dibuat oleh Presiden Parti Star Datuk Dr. Jeffrey Kittingan dalam satu sidang akhbar ringkasnya baru-baru ini. Ini parti-parti politik dalam satu gabungan. Gabungan itu tetap dijalankan dan hanya semada dia berlaku sebelum atau selepas pilihan raya. Kita coba-coba buat kalau cukup masa buat sebelum pilihan raya. Dan ini ada kebaikannya lah, sebab kita ini masing-masing dan kita mempunyai perjuangan yang sama, tapi berebut kursi nanti macam-macam lagi. Jadi lebih baik kita bergabung dan bersatu. Dalam gabungan banyak parti. Kalau itu parti di dalam gabungan itu bergabung lagi akan lebih mantap lagi, lebih kurang parti-parti politik dalam satu gabungan. Itu saja. Terima kasih.